Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hairul daripada kedai Metal Detector Malaysia. Pembekal metal detector jenama Nokta made in Turkey. Okay, right. Di hadapan saya ni ada satu unit metal detector paling terbaru daripada Nokta. Barang ni baru sampai tengah hari tadi. So saya baru berkesempatan untuk buka untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan mesin yang ini. Okay, right? Tanpa melengah masa, okay, yang ini memang pack original, saya belum buka apa-apa lagi. Okay, yang ini boleh tengoklah memang standard kalau kita bawa masuk barang import, dia akan ada dia punya manual book something semua macam ni lah. Bukan manual book, sorry. Dokumen-dokumen dia punya tax, dia punya segala benda lah, safety data sheet. Memang benda ni memang semua penting lah. So untuk Malaysia import okey, tak ada masalah. Alhamdulillah memang tidak ada persekatan. Cuma untuk bawa keluar balik semula, contoh nak eksport balik semula ke negara luar, tu dia ada masalah sikit. Dia ada proses dia sikit. Okay, right? So untuk peminat-peminat yang berada di luar, terutamanya customer-customer yang ramai berada di Indonesia yang memang seringkali WhatsApp saya untuk beli Nokta detector ni, kita bukan tak nak jual, cuma kos pengepusan tax nanti di sana tu agak tinggi sedikit. Jadi untuk negara paling dekat Indonesia, kalau nak beli Nokta ni boleh cari, ada dealer di sana di Indonesia ada dealer. So untuk kita Sabah, Sarawak, Brunei, Semenanjung masih lagi boleh supply, tak ada masalah. Okey, saya terus buka tanpa melengahkan masa. Tuan-tuan boleh tengok yang ini yang mesin paling terbaru. So, siapa nak order nanti boleh jumpa kita lah terus. Boleh order dengan kita. Kita setakat ni mesin ni memang kita belum ada ready stock lagi. Okey. Kita tak simpan stok lagi mesin ni. Tapi kalau nak order boleh, kita order, tak ada masalah. Okey, sebab mesin ni harga dia pun agak padu, berbaloi lah dengan fungsi dia. Okey. Inilah mesin yang saya cakap tu, mesin paling terbaru, paling latest daripada Nokta Turki. Tuan-tuan boleh tengok ni, okey ini adalah mesin yang paling terbaru, okey paling terbaru. Sebelum ni dia keluar Legend tu kita dah jual banyak juga kat Malaysia. Memang mesin tu saya rasa best. Memang mesin best. Ramai pengguna dah pakai. Boleh tengok dekat TikTok kedai saya, tengok customer dapat hasil macam mana. Okay, yang kita punya ada model Score 1, Score 2, Score 3. Kita ada Find X. So yang paling hot yang ni lah. Setakat ni Legend tu yang antara hot item. Score 3 pun antara yang hot item. Dan yang paling laku untuk beginner adalah yang model yang ni lah. Okay, so cukup yang tu. Yang kat hadapan saya ni adalah mesin yang terbaru daripada Nokta, Magnetor 9000. Tu memang nama dia Magnetor 9000. So apa fungsi mesin ni? Yang mesin ni adalah khusus untuk carian gold nugget. Okay, khusus untuk carian gold nugget. Boleh je pakai untuk coin, untuk barang lain, tak ada masalah. Tapi dia dicipta memang khusus untuk gold nugget, untuk item yang halus, untuk item yang kecil. Khusus untuk gold nugget, boleh juga pakai untuk detect coin tu semua boleh, tak ada masalah. Okey. Yang ini, okey tengok boleh tahan besar dia punya berat. Oh yo. Ya, boleh tahan berat. Boleh tahan berat Ini saya rasa lebih daripada 5 kilo ni. Lebih daripada 5 kilo. Okey, saya tak buang masa, saya buka terus apa yang ada kat dalam ni. Tuan-tuan boleh tengok Okay. Wow. Okay, untuk yang ini, sekejap saya check sekejap. Untung siapa beli yang model yang ini. Saya pun tak perasan model ni. Okay, yang model ni, siapa beli dia dah include sekali dengan bag. Ya. Wow. Dia dah include sekali dengan bag Nokta memang kelas, memang terbaik. Dia sangat memahami kehendak customer. Alright. So yang ini tak perlu nak pening-pening kepala, dia dah bagi sekali dengan bag. Hoi, memang kelas lah. Okay, nampak
So dia sekali barang ni semua dekat dalam ni. So barang dalam ni saya letak buka dulu. Okay. So apa yang ada dekat dalam ni adalah untuk model Magneto 9000 ni, so apa yang customer akan dapat? Customer akan dapat 2 biji coil. Okay, tengok Okay, ini search coil pertama dia. Okay. Satu coil ini. Kemudian satu unit coil size ni. Okay, tak payah nak pening kepala. Nokta memang memahami kehendak customer. Dia bagi 2 coil terus. Tak ada jual satu-satu. Dia complete 2 terus. Cuma nanti saya check juga. Andai kata dia ada keluar yang lebih kecil ke, kita tak pastilah. Saya pun tak check lagi. So yang basic dia, satu kotak ni dia akan bagi 2 coil. Apa fungsi coil besar? Apa fungsi coil kecil? Coil besar biasanya untuk kawasan yang luas, untuk lebih dalam. Coil kecil, yang lebih kecil biasanya fokus kepada yang barang yang lebih halus untuk kawasan-kawasan yang mungkin lebih kecil. Alright, yang ni size dia. Okay, dalam beg ni saya buat turun kotak dia. Okay, dalam beg ni apa yang ada dalam beg ni? Wow, memang teruja. Dapat beg terus Memang dahsyat. Beg ni saja harga lebih kurang dalam 400 macam itulah. Wow. Memang dahsyat lah Nokta ni. Dia bagi beg sekali dan dia terus masukkan segala benda barang dalam ni. Oh, semua dalam ni So saya buka dulu yang depan ni. Apa yang anda akan dapat dekat dalam depan ni. Okay, dia akan ada battery charging, battery pack dia ada dalam ni. So memang dia cipta tu memang kehadapan. Dia dah nampak apa benda yang dia akan gunakan untuk beg ni. Okay, yang ni beg untuk Magneto 9000. Okay, yang ni bateri ada 2 lah Satu yang ni, satu yang ni. Dia bagi bateri 2 biji terus. Okay, ada 2 unit bateri. 2 unit bateri. Kemudian check lagi. Pokok dia ada bagi mask sekali ke? Tak ada Okay, yang ini memang ada. Tengok ni. Beg kecil ni, apa yang dia letak dalam beg kecil ni? Wow. Ni apa ni? Okay, ni set untuk charging. Set untuk charging plug. Dia punya plug. Okay, adapter. Adapter untuk charging bateri. Teruja tau. Sungguh teruja. Saya tak sangka punya dia masuk dalam beg macam ni. Okay, yang ni dia punya charging charging port. Okay, charging dia macam ni. Okay, charging port lah ni. Ni charging port. Yang ni dia punya charging adapter. And then tadi bateri tu boleh slot kat sini. Kalau tak silap saya tengok dia punya, saya baca sikit spek tu, bateri lebih kurang tahan, lebih kurang dalam 10 jam lah satu biji. So dia bagi extra 2 biji bateri, so kita tak ada masalah. Okay, untuk mesin dia pula, saya tengok jap. Okay, yang ini ada set untuk, okay. Yang ini ada set untuk dia punya charging bateri kalau nak pakai bateri kereta ke atau bateri 20 volt, so dia akan bagi sekali lah. So yang ini anda kata jauh ke pedalaman ataupun tak ada source atau bawa kereta, so boleh juga charge melalui bateri kereta. Okay, yang ni dia bagi sekali. Kemudian ni harness. Harness pun dia dah bagi maksudnya mesin ni dia mungkin dia besar, so dia perlukan harness, dia bagi harness sekali. Kemudian charging dekat 12 volt kereta. Apa lagi dia bagi? Macam-macam. Okay, yang ni audio cable, audio jack cable, screw. Yang ni spare mungkin pun dia dah bagi siap-siap spare untuk lock. And then ini screw untuk coil. Screw untuk coil 2 biji. Yang ni untuk harness. Yang ni armrest punya, wah dia dah letak logo lah sekarang ni. Okay, yang ni armrest punya tangan. Kemudian yang satu ni, yang ni saya check tak pasti yang ni untuk apa. Kalau yang Nokta biasa sebagai kabel charging
So kita tengok sama ada dia boleh charge direct juga ke macam mana. Yang ini okay, pack untuk dia punya aksesori. Apa yang tuan-tuan akan dapat yang mesin ni. Okay, tengok mesin dia, controller dia macam mana. Apa lagi dia bagi ni dalam ni? Okay, dia bagi juga yang ni plastik digger. And then yang ditunggu adalah mesin dia. Mesin dia memang satu beg muat so tak ada masalah nak bawa di atas motor ke apa, bawa je beg sekali. So dia memang dah dicipta dengan teleskopik yang kecil. Lebih kurang saiz skor Legend. Maksudnya dia lebih kurang dalam 2 kaki macam tu lah. So tak ada isu nak bawa tu susah ke apa benda. Dia dah buat tu memang ngam-ngam saiz beg dia. So memang best. Yang ini wireless headphone pun dia bagi. Wireless headphone sama dengan model Score, sama dengan model Legend 2 headphone. Wireless headphone. Kemudian, okey, inilah mesin dia. Wow. Okey, ni dia punya ni ni tadilah. Yang ni untuk support body kita punya macam tadi guide untuk support. Carbon dia bagi. Yang ni terpulang, ni aksesori nak pakai ke tak pakai, tapi untuk support kita punya body, kita nak hayun, so better pakailah. So dia dibagi sekali. Cable shaft support. Okay, yang ni dia punya lower shaft dengan middle shaft. Carbon full carbon. Bawah carbon, atas carbon bentuk berwarna macam ni, bawah ni carbon biasa. Alright. Okay, shaft carbon ringan ni saya sini. Okay. Sama juga dia punya macam design macam Legend tu, dia boleh twist. Maksudnya dia masuk kita lock, dia takkan tergoyang, so then dia boleh lock. Okay, ni shaft dia, lower shaft dia. Alright, inilah yang benda yang ditunggunya. Inilah controller dia. Wow, ringan je. Hui, ringan, tak berat ringan. Okay, inilah controller dia. Magnetar 9000 daripada Nokta. Khusus untuk Gold Nugget, Kuala Lipis, Kua Musang, Kedah, Johor, mana nak pakai, boleh pakai mesin ni Saya rasa mesin ni memang powerful. Details dia adalah jenis pulse induction. Review detail dia saya akan review lagi lain kali lah. Sebab malam ni saya tujuan dia untuk buat untuk review unboxing saja. Review spec saya akan buat dalam masa terdekat. Yang ini buat bateri dia, yang ni dia punya controller set lah. So controller dia semua duduk kat belakang. Mesin ni fully waterproof Mesin ni fully waterproof 5 meter kalau tak silap saya. Kedalaman 5 meter, fully waterproof. So controller pun comel-comel. So cara pasang ni pun tak susah ni. Alang-alang sekejap tunjukkan sekejap lah. Okay, cara pasang dia. Okay, masuk je ni. Yang saya cakap tadi dia sebab safety dia boleh twist, boleh lock. Tak boleh, yang ni tak sama. So dia macam ni je lah. So kecil lebih kurang dalam 2 kaki lebih sikit. Okay, yang ni nanti akan terus pasang coil. Kita akan on, saya akan tunjuk. Simple controller pun tak besar sangat. Tak perlu besar-besar, okey sedang tengok. Dan mesin ni pun dia tak perlu nak setting banyak sangat. Review kemudian saya akan buat. Alright, itu saja. Kalau berminat dengan mesin ni, harga dia tidak terlalu mahal sangat berbanding brand lain. Tapi range dia RM10,000 lah. Bukan murah sangat, tak. Cuma harga dia dengan spek dia untuk Gold Nugget punya mesin yang high end punya, harga dia lebih kurang RM30,000 lebih lah. RM30,000 lebih, RM38,000 lah, senang cakap. RM38,000 untuk mesin ni. Siapa yang berminat boleh call saya untuk order. Setakat ni memang saya tak simpan stok lagi. Ini adalah unit pertama yang saya bawa masuk untuk saya testing, untuk saya review. Dan kalau ada yang berminat ataupun ada yang kawasan-kawasan yang sebelum ni dah bantai dengan mesin lain, yang mesin ni memang untuk cuci. So mungkin tuan-tuan ada pot-pot yang memang sebelum ni dah dapat barang, tapi sebab mungkin mesin tu tak cukup dalam ataupun tak cukup untuk mengesan, so kena beli ni cepat. Dengan harga emas tengah mahal ni, so dalam RM38,000, dalam
2 kali 5 10,000 dalam 70 lah. 70 7 kali katalah 70,000 70,000 dalam 70 gram 7 kali 5 35. Lebih kurang lah 70 gram lebih sikit dah boleh balik modal. So tak banyak, kalau tanya saya tu tak banyak lah. Okay, right. Siapa yang berminat boleh call saya. Saya dah cakap tadi harga, tak cakap banyak. Saya jenis terus cakap. Siapa yang berminat boleh terus order. Dengan saya, Hairul. Nombor telefon saya pun boleh carilah dekat Nokta. Nokta memang kita sajalah yang supply kat Malaysia. So, you jangan risau. Tak ada nak scammer. Yang penting you memang call nombor saya lah. Alright, itu saja 012. Saya sebut jugalah 012 630 7782. Kalau ada company yang nak pakai, boleh call saya lah untuk pembelian. Saya tak bagi free untuk pembelian. Okay, kalau ada company-company yang industri-industri yang nak pakai, kawasan-kawasan yang memang diorang dah ada lesen, nak ambil yang lebihan-lebihan atau saja nak testing. So, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.